golongan yang akan mendapat naungan rahmat Allah pada hari akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Nabi kata ada 7 golongan. Nabi kata sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, yang mana 7 golongan ni Nabi kata akan mendapat naungan rahmat Allah. Yauma la zilla illa zilluhu, yang mana pada hari itu tidak akan ada naungan yang dapat menaungi kita melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang tidak ada dah siapa boleh tolong, yang nak tolong teduhkan kita dengan mana-mana naungan melainkan naungan Allah. Pada hari yang terik, pada hari yang sangat panas, yang mana kita diceritakan waktu hidup ni, keadaan di sana kelak dalam keadaan matahari sejengkal atas kepala kita. Matahari sejengkal atas kepala. Pada masa tu Nabi kata tak ada siapa dah yang boleh memberikan naungan rahmat kepada hang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata 7 golongan ni Allah Taala akan bagi naungan rahmat dia pada hari akhirat kelak. Nabi kata, siapa dia 7 golongan ni? Yang pertama Nabi kata imamun adilun. Yang pertama Nabi kata yang boleh memberi, yang Allah Ta'ala boleh berikan naungan kepada mereka di akhirat kelak. Siapa dia? Yang pertama pemimpin yang adil. Ni Nabi kata yang akan mendapat naungan rahmat Allah ni, yang pertama siapa dia? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni Pak Long. Sebab apa Allah Ta'ala Nabi letak dia nombor 1 golongan yang akan mendapat naungan rahmat Allah ni? Yang pertama ni pemimpin yang adil. Jawapannya mudah, nak cari payah, nak jadi pun susah. Pemimpin yang adil ni, nak cari pemimpin yang adil ni bukannya senang, dan nak menjadi pemimpin yang adil ni bukannya mudah, payah. Tuan-tuan nak cari pemimpin yang adil hari ni, saya nak tanya, dalam dunia ni tuan-tuan pergi cari mana-mana pun, nak dapat pemimpin yang adil ni senang ke payah Pak Long? Jawapannya payah. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Awak nampak Pak Long letih macam baru balik daripada semut flotilla Pak Long ni. Hak kena tahan pun tak letih lagu Pak Long. Hak pergi berjuang kena tahan tu pun semangat lagi. Pak Long hak haram tak pergi pun nampak lagu nak mati ni, betul tak? Hari ni kalau kita pergi cari dalam dunia ni Pak Long, nak cari pemimpin yang adil, agak-agak senang nak cari ke? Payah nak cari? Saya tolong bagi jawapan. Nak cari pemimpin yang adil ni susah. Pak Long setuju ataupun tidak? Setuju. Yang kedua, nak jadi pemimpin yang adil ni Pak Long, senang ke susah? Nak jadi pemimpin yang adil susah. Setuju ataupun tidak? Setuju. Sebab apa yang kita setuju? Sebab nak jadi pemimpin yang adil ni Pak Long bukannya senang. Kita nak jadi pemimpin yang adil ni Pak Long bukannya senang. Nak bagi semua orang perhati dengan kita memang bukan senang Pak Long. Bukan senang. Kita nak jaga orang, nak jaga menatang pun payah, tambah-tambah nak jaga orang. Nak bela menatang pun payah Pak Long, tambah nak bela orang. Saya ulang balik, nak bela menatang pun susah, apatah lagi nak bela orang. Cukup susah, bukan dekat susah, cukup susah. Nak bela menatang pun tak perhati dengan kita, tambah orang.
Saya tak payah cerita pemimpin dah, pasal saya pun tak bisa jadi pemimpin lagi Pak Long. Dan tak kelapak nak jadi. Bukan tak mau, tak kelapak. Kalau tak mau ni boleh gagah. Ni tak kelapak. Saya nak cerita, saya jadi pendakwah, penceramah. Nak jadi penceramah ni Pak Long ingat senang Pak Long. Cakap slow mereka kata, hey, bayar tak cukup lah. Mai duk cakap slow lah. Kita ni nak jadi pemimpin ni bukan satu benda yang mudah lah. Pak Long aduk sana pun dinding pun tengok ustaz ni teruk cakap pasal dia bayar sikit ke dia. Tu bila kita bercakap lekeh, kita mai buat lagu nak mampu tu. Dia duk kata ni pasal bayar tak apa nak elok ni. Depa bayar RM80 ni dia buat cakap nak mampu tu ni. Kita mai bercakap dekat kang lagu ni. Depa kata pula dia bercakap tak pada dengan bayar. Tak kena juga belum. Sebab apa? Orang. Macam Pak Long lah mai dengar kuliah ustaz duk kata macam-macam kat Pak Long, betul tak? Pak Long mai kitab tak bawa, ustaz kata mai kitab tak bawa. Mai bawa kitab tu ustaz tanya pula muka surat apa? Cari muka surat tak jumpa, ustaz kata, tanda ke tak? Kata. Ha? Pak Long tak mai, ustaz kata tak kalau tak mai? Agak-agak kalau Pak Long tak mai kuliah, ustaz kata tak? Ustaz kata, saya duduk jauh boleh mai, bukan tuan-tuan duduk tepi ni tak boleh mai. Kata. Pak Long mai, Pak Long tak kata pun kat ustaz tu Pak Long duduk sengap-sengap lena. Ustaz kata tak kat Pak Long? Kata. Mau tekan duduk mai lena, tak mai pun tak apa? Kata. Mai pun dia kata, tak mai pun dia kata. Lah Pak Long nak ambil hak mana? Pak Long ambil penazib mampu pergi kat hang lah ustaz weh, aku mai dah nak kata hang kata. Sebab apa? Sebab kita ni jadi orang, kita duduk dengan orang. Pak Long jadi ni orang hak tadbir surau ni, orang hak tadbir surau ni. Jadi orang hak tadbir surau, orang hak tadbir masjid, semua benda orang kata. Jaga surau. Kita tak perbaik surau, mereka kata duit dia buat datang apa, tak perbaik langsung surau. Kita perbaik, orang kata pula, duk habis duit lagu tu, benda duit elok, dia buat lagi. Orang buat makan, lepas kuliah, orang kata, nampak kita duk bagi duit, mereka macam darah. Kita tak buat, mereka kata, duk bagi duit, simpan saja. Sebab apa Pak Long? Sebab kita ni bela orang. Sebab tu orang ni dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Paling banyak pun dia ada 3 jenis orang. Saya nak bak ke Pak Long. Pak Long tanam yang kepala. Perasaan malam ni mukadimah ni pun panjang lah perasaan ni. Saya cuba ringkaskanlah. Bulan lepas kita tak baca kitab kita baca Pak Long. Bulan lepas. Baca nak? Bulan lepas baca. Ni orang ni ada 3. Pak Long tanam dia betul. Pak Long faham mak ni, lepas tu Pak Long nak lena, silakan. Ada 3 jenis manusia yang kita akan berhadapan. Yang pertama, hak suka dengan kita. Hak suka dengan kita ni, hang buat menatang apa pun, dia tetap akan pertahankan kita. Sebab apa? Sebab dia suka kepada kita. Hang buat apa pun, dia akan pertahankan hang. Hang buat baik, dia pertahan. Hang buat tak kena pun, dia akan pertahan. Sebab apa? Sebab dia suka dekat hang. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul. Ada tak orang yang jenis pertama ni? Ada. Hang buat menatang apa pun, aku akan pertahankan hang. Sebab apa? Sebab aku suka dekat hang. Hak jenis ni Pak Long jangan duk bimbang. Pak Long buat lah. Dia akan pertahan Pak Long habis-habisan. Hak jenis nombor 2. Hak jenis tak suka kat kita. Hang buat menatang apa pun, dia akan kata kat hang. Ada tak jenis ni? Hang buat baik, dia kata. Hang buat tak baik, lagi dia kata. Hak jenis nombor 2 ni. Pak Long main surau dengar kuliah. Dia kata tu duk buat lagak tunjuk baik. Hang tahu tak sebab apa? Sebab tak jadi AJK surau. Dia tak suka kat kita.
Kita dulu ni lebih pun jangan pakai. Lah bukan dekat, bukan lebih. Sorban tambah. Dia kata, hang tengok sorban tu. Belagak tu. Bukan ada apa pun. Sebab apa? Sebab dia tak suka kat kita. Dia tak suka dekat kita. Dia akan kata kat kita. Sebab apa? Sebab dia tak suka dekat kita. Hang buat baik pun dia kata. Hang buat tak baik pun dia kata. Ni hak passion nombor 2. Hak passion nombor 2. Hak nombor 3. Hak jenis ni dia duduk tengah-tengah. Dia tak ambil peduli pun dengan hang. Hang buat benda apa pun, dia tak buat tak tahu ya kat hang. Jenis nombor 3. Hak jenis nombor 3 ni Pak Long senang. Hak jenis nombor 1 senang. Sekarang nak berhadapan hak jenis nombor 2 tu. Hang buat dalam benda apa pun, dia akan kata tak cuy dekat hang. Jenis ni yang banyak dalam masyarakat.